Berapa lu bang? Nasi ganja 3 beradik. Nasi ganja ni siang je, start 11 pagi. Malam-malam kita layan shell out, asam pedas klepot, nasi lemak, nasi goreng selambak. Kedai dak hijai. Daripada Kelemak nak pergi Seri Penggalan, Alur Gajah. Lokasi dia betul-betul depan Taman Sutera tu. Ha, ni dia abang. Untuk set couple shell out ni RM25 makan 2 orang je. Tapi aku tengok macam boleh makan 3 orang ni. Dia ada lala, dia ada kupang, dia ada ketam, dia ada udang. Ada 5 jenis lah makhluk kat dalam ni. Dia ada 2 perasa kat sini tau. Sambal spicy. Ini pedas ni dia kata. Lepas tu dia ada buttermilk. Bagi aku portion yang macam ni boleh makan 2 orang, 3 orang memang ngam lah. Boleh tahan punya pedas ni. Memang spicy lah. Spicy. Kena pula dia punya asam pedas. Okey geng, asam pedas tetel. Yang ni aku pilih tetel tau. Dia kat sini dia ada siakap, dia ada pari. Ada banyak pilihan lah. Tapi aku suka daging tetel. Dia datang set dengan nasi RM13. Siap dengan telur dadar besar macam ni. Timun, kopok. Confirm, lentok lepas kena. Cerita pasal asam pedas, 10 tempat kau pergi memang berbeza lah. Tapi yang ni ngam. Kuah pekat bang, layan. Kat sini pun ada burger. Burger abang gemuk. Nampak? Memang gemuk lah burger dia. Yang ni burger ayam crispy. Bismillah. Juicy yo. Kena air float dia ataupun apple asam boy. Menangkap. Tiada apa yang dapat kurasakan selain cintaku padamu. Okey bang, dah boleh masuk list dah. Makan malam.